Bakat menebar roti canai murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Manjung Perak ini bukan calang-calang. Aksi luar biasa Adli Nur Iman Ahmad menerbangkan roti canai bukan sahaja menghiburkan pelanggan tetapi turut mencuit hati warganet. Pelan-pelan. Kisah Adli, penebar roti canai terbang cilik. Si kecil hebat yang tangannya lincah menebar roti canai terbang. Kehebatannya kini sudah masyhur, disebut di serata pelosok. Menjadi buah bicara di warung, di laman dan di dunia maya. Kami, tim produksi TVPSS SK Semenanjung berpeluang menemu bual beliau warung roti canai Kampung Permata di bumi bertuah Semenanjung Perak. Jom bersama kami menemu bual Adli penebar roti canai terbang cilik. Kawan-kawan, saya dengar hari tu ada kedai roti canai viral. Masuk rancangan TV pula tu. Ya ke? Ada sesuatu cakap tentang saya. Wah, itulah dia. Jom. Kita makan roti canai di warung roti canai di Temak. Jom. Assalamualaikum Puan. Kami dari tim TVPSS SK Semenanjung. Saya ada beberapa soalan untuk ajukan kepada Puan. Untuk soalan pertama, bilakah mula Puan perasan bakat Adli dalam menebar roti canai? Adli ni Acik perasan dia daripada usia 7 tahun. Daripada usia 7 tahun tu dia kerap ikut Acik datang ke kedai. Kan weekend tu cuti sekolah dia akan datang ke kedai. Daripada situ pada asalnya dia cuma intai-intai je, tengok je aksi abah dia menebar. Lama kelamaan dia nampak minat dia tu. Kan? Dia pergi dekat abah dia, dia bertanya dekat abah dia macam mana cara nak tebar, susah tak nak tebar. So daripada situ abah dia bagi tanya dia, nak cuba ke kan? Nak cuba tebar ke? Okey, lepas tu dia kata nak. Dengan cepatnya dia cakap nak kata. So daripada situlah abah dia mula ajar dia menebar, just basic tebar je lah. Daripada usia 7 tahun hanya dalam masa 2 bulan hingga 3 bulan je. Itu pun Sabtu Ahad dia datang, dia dah dapat kuasai dah untuk menebar tu. Pakcik. Ya. Pakcik merasa risau tak bila Adli semakin dikenali ramai? Okey. Bila Adli ni dikenali oleh dunia luar, pakcik merasa berapa risaulah juga sebab penampilan dia tu, sebab dia masih kanak-kanak di bawah umur kan. Tapi kebimbangan sebagai ibu bapa tu mesti ada kan. Kita kena berhati-hatilah untuk menjaga dia. Apa harapan pakcik terhadap masa depan Adli? Okey, harapan pakcik ni pada Adli ni satu je. Pakcik nak dia berjaya. Sebab dia bukan kata dia jadi cita-cita menjadi penebar roti canai. Dia nak jadi seorang pegawai bomba katanya kan. Tapi bagi pakcik ni biar dia cari kejayaan dia sendiri, cari kemajuan pada diri dia untuk dia capaikan impian dia. Kalau macam benda tu tak menjadi, tak menjadi hakikat dalam hidup dia, dia ada peluang lagi untuk membuka kafe, restoran untuk perkenalkan roti canai. Ada ke pengalaman lucu yang Adli pernah alami sepanjang Adli menebar roti canai ni? Ada waktu saya darjah 2, saya mula kenalkan saya untuk menebarkan roti canai. Waktu tu saya ada terbang kat tangga tu. Lalu baling kena mana tahu? Kena tembok. Waktu tu saya rasa macam mana saya tak tahu. Macam macam mana sampai tu. Lepas tu tiba-tiba meletup iaitu TV memanggil saya untuk pergi ke rancangan mereka. Pada usia darjah 3 saya ada buat lagi. Terkena seorang kepala budak baby lah, iaitu pelanggan. Saya waktu tu susah nak percaya. Dia nangis meriang. Saya minta maaf kepada dia.
Nasib baik minta maaf, nasib baik maafkan lah. Lepas tu tiba-tiba viral. Saya pergi ke TV3. TV3 untuk menyertai rancangan mereka. Itulah yang pernah saya alami di kedai warung roti canai terbang ni. Wah, hebat Adli. Terima kasih. Demikianlah tadi secepis kisah tentang Adli, penebar roti canai cilik terbang. Semoga ia menjadi inspirasi kepada generasi muda hari ini.